yang diraikan yang bahagia Dr. Wan Azlan bin Wan Adnan, Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG, Dr. Rus Aniza binti Zakaria, Timbalan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Encik Arman bin Dia, Ketua Unit Pembangunan Latihan, Ustaz Muhammad Zarimi Abu Zih, Mudir Mahat Tafiz Al-Istiqamah, barisan para pensyarah yang hadir dan keluarga, serta yang diraikan graduan kursus profesionalisme guru-guru Mahat Tafiz yang diraikan juga pada hari ini. Pertamanya, terima kasih diucapkan kepada semua yang dapat menjayakan program pada hari ini. Yang keduanya, sebenarnya saya pun tidaklah terlalu jauh juga dengan IPG ni. Pasal isteri saya pernah menjadi pelajar juga untuk Jack-Off. Tapi untuk masa Jack-Off tu dia masuk balik untuk buat medical check-up, mengandung pula. Masa tu saya tahulah, takut sekarang Jack-Off dah boleh juga. Sekarang masa tu mengandung tak boleh. Jadi bila tak boleh tu beranak dulu, kemudian minta pula KPLI. Mungkinlah masa tu pensyarah yang terburuga, dia tengok rekod pernah mohon Jack-Off, mohon bersungguh nampak raya ni, dapat pula KPLI lepas tu. Alhamdulillah. Dan saya dengan Dr. Wan Azlan pun kami sebenarnya kenalan masa muda lah, daripada sekolah menengah lagi, produk sekolah menengah agama negeri. Dan kita pernah bersama-sama dengan program-program sekolah menengah agama dulu, alumni sekolah menengah agama. Di samping isteri saya juga pernah berkursus dengan beliau, kursus bahasa sebelum dia berangkat ke Jordan. Kemudian berlaku krisis ekonomi, kemudian rombongan Jordan balik, sambung ke dalam negeri masa tu. Jadi dalam kesempatan ni saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan jutaan terima kasih lah pada guru-guru. Kami barisan ahli lembaga penasihat Mahat Tafiz Al-Istiqamah ni terdiri daripada beberapa orang yang asalnya juga ramai yang nak hadir, bertembung juga program. Antaranya Profesor Dr. Muhammad Ibrahim. Dia ni timbalan dekan daripada bahagian nutrition di UIA Kuantan, salah seorang daripada ahli lembaga pengarah kita. Yang kedua, Profesor Madya Dr. Syarfi Najib, yang merupakan juga pensyarah di Universiti Malaysia Pahang. Ada seorang farmasis, tapi telah bukan lagi, dah bersara, saudara Firdaus Muhammad Nur. Ini di antara ahli lembaga pengarah yang asalnya juga nak mari, tapi ada program lain yang bertembung dan diwakilkan kepada saya jugalah untuk hadir, menyampaikan salam kepada semua yang hadir. Program pun bertembung last minute bila pihak pentadbiran mereka mengadakan program dan mereka kena hadir lah. Saya mewakili ahli lembaga pengarah, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pensyarah daripada Institut Pendidikan, daripada IPG, yang banyak membimbing guru-guru kami, yang mana guru-guru ini yang kita minta juga untuk mereka supaya dapat latihan-latihan kemahiran-kemahiran pendidikan bagi melahirkan kualiti kepada kaedah pendidikan mereka, yang seterusnya pastilah berimpak kepada pelajar-pelajar kami sendiri lah, pelajar-pelajar Mahat Tafiz Al-Istiqamah. Saya, anak saya sendiri, nanti ada orang kata sekarang ni kecoh juga di media sosial, ada orang kata pengurusi Mahat Tafiz sendiri tak hantar anak ke Mahat Tafiz sendiri. Maknanya pengurusi pun tak apa nak yakin dengan Mahat Tafiz sendiri. Anak saya 9 orang, 7 daripadanya 7 lupa lah, 7 lah, 7 daripadanya belajar di Mahat Tafiz Al-Istiqamah. Maknanya bila buka tu terus kemasukan sampai sekarang 7 orang anak saya lah. Tapi tidaklah tiap tahun, sebab anak tu selang. Jadi yang selang tu dia tak ada lah. 7. Alhamdulillah, yang pertama dah berada di Mesir,
Yang kedua sekarang ni di USIM tahun pertama fiqh dan fatwa perempuan muslimat. Yang ketiga di UCYP yang Sampahang ambil business management, juga produk daripada MTIS. Kemudian yang keempat sekarang ni pun Tamhidi di USIM. Dan yang kelima baru habis alhamdulillah tahun lepas ambil 30 juzuk. Dan yang keenam juga baru menamatkan hafalan. Sekarang ni tingkatan 5 dan tingkatan 4 lah. Dan kami pindahkan ke Kuantan. Dan yang ketujuh baru masuk baru ni, pengambilan terbaru. Baru masuk anak yang ketujuh. Alhamdulillah. Jadi tinggal 2 je lah sekolah rendah. Kan sekarang ni tinggal 2 orang lagi sekolah rendah. Untuk memastikan dan juga meyakinkan pelajar dan juga ibu bapa bahawa kita yakin dengan institusi pendidikan yang kami bangunkan. Kan, untuk hantar anak-anak kami sendiri di situ. Mungkin ada setengah orang beranggapan kita mengambil risiko, ya kita berani untuk ambil risiko bagi tujuan tersebut. Jadi salah satu langkah kita untuk memastikan peningkatan prestasi pelajar, kesungguhan para pelajar tadi ialah dengan menyediakan kursus kepada guru-guru. Mungkin akan datang lagi, insya-Allah akan ada lagi latihan-latihan dan kursus untuk memastikan supaya guru-guru boleh apply kemahiran-kemahiran tersebut dengan sebaik mungkin kepada pelajar-pelajar kita. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada para pensyarah yang telah dalam tempoh 2024-2025 yang telah membimbing guru-guru kami di Ma'had Tafiq Al-Istiqamah. Terima kasih. Dan juga kami harapkan pada guru-guru yang graduan pada hari ini supaya dapat mempraktiskan semua teori-teori dan praktikal yang diperolehi daripada kursus yang telah berjalan itu dan melaksanakannya di peringkat pembelajaran dan pengajaran masing-masing di sekolah, insya-Allah selepas daripada ini. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih sekali lagi atas majlis yang kita sediakan pada hari ini, yang saya kira menariklah, kan. Tahniah kepada mudir yang mengadakan majlis ini juga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.